Tak nak try nasi abang ke? First of all, Second of all, kalau jumpa dengan mamat-mamat muka tak siap, muka-muka bengkel macam korang ni, janganlah naik motor. Geli. Memang tak. Perempuan, at least kita orang ni naik motor, geran motor kat tangan kita orang tau. Kecoh kan dia ni kan? Tu lah. Mana kau tahu Sudahlah. Perempuan macam kau ni lelaki aja. Tui. Hei. Apa hal bising-bising ni? Mau sebelah mana ni? Kau tak payah banyak bunyi. Aku shoot muka kau nanti. Kawan aku. Aku tak nak dengar korang menyalak lagi kat sini. Lepas ni kaki aku je yang gerak tau. Merepit bodoh. Sure. Seronoknya dapat laki kayu. Bye. Thanks you selamatkan I tadi. Daripada mak rempit tu. Kalau tak, I tak tahu ke apa jadi dengan I. It's okay. I think memang I ditakdirkan untuk ada kat situ supaya I boleh selamatkan you. Oh, by the way, I'm Darius. Wow. I'm Jennifer. Oh, shall we go somewhere? Sure. Jom. Kan? Oh, well, this is my ride. What? What? I thought you orang kaya. Bila masa saya cakap orang kaya? The way you talk, the way you dress, I betul-betul ingat you orang kaya. Well, too bad I bukan orang kaya. Alamak, I dress up cantik-cantik macam ni, pergi kelab sebab nak tangkap lelaki kaya. Kesudahnya dapat jantan sangkak dalam naik Viva. Tak stable tu. Dengan power steering tak ada. Geli dah. So you ni Minah tak berduit lah juga sebenarnya. Asal I dress up semat-semat datang kelab ni sebab nak cari Minah Cun yang kaya yang bukan Minah sengkem macam you. Aduh, buang masa betul lah. Aku belasah, mak rempit dah semua tu tadi. Aduh, buang perkara ni. Lepas tu banyak bunyi lah pula. You! Kenapa tinggal Macam mana nak balik ni? Tak ada duit nak order Grab. Kiri kanan kiri, putar-putar jari. Hai, Wek. Tak naik IC ke? IC? Tak nak naik? Tak nak. Betul tak nak naik? Belah je. Tak nak naik sudah. Balik jalan kaki. Baju downtown.